kenapa talak diberikan kepada suami, tidak diberi kepada isteri? Kerana orang lelaki kuat sabarnya. Faham? Orang perempuan tidak kuat sabar. Kalau dia boleh talak, 3 talak saja habis dalam masa sekian hari. Hari. Tahu tak? Lambat sikit talak, balas sikit talak. Tahu tak? Itu perempuan kerana dia emosional. Tahu tak? Bila emosional tak diberikan lapas talak. Okey. Orang lelaki kuat sabarnya. Nah, betul tak? Siapa kahwin dah sini? Siapa kahwin dah? Mu kahwin dah? Ada tak bini mu tak dengar kata mu? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Dah mu salah tak? Ada tak dia tak mengotai janji? Dah mu talak tak? Tak tak? Tak tak? Talak? Tak. Itu laki-laki. Tahu tak? Banyak ni je lebong kita. Scammer. Faham? Dia kata, bang, lah ni bang. Kalau gelang beli ni lah dah. Lepas ni dah beli dah. Kena pula baru ni. Faham? Jadi banyak dah dia lebong kita. Kita dah talak. Banyak dah tahu tunai janji. Kita dah cerai. Banyak dah balas kita. Kita dah cerai. Banyak dah kata ke kita. Dah cerai juga. Banyak kita balik di rumah. Dia tak ada dah di rumah. Dah kabur setarang nak terbit. Dah cerai juga. Baiknya laki-laki. Sebab tu laki-laki kena bini ramah. Baik. Faham?